satu skandal terbesar yang memiskinkan rakyat Malaysia. Politik diambang huru-hara. Negara ni dah huru-hara dah. Negara kita tengah sakit kerana politikus yang mabuk kuasa. Pecah amanah, salah guna kuasa, rasuah. Mana-mana lagi yang mainkan isu skandal rasuah ATM. Panglima ATM, Panglima Tentera Darat pun ambil rasuah. Iaitu PAT Tan Sri Muhammad Nizam Jaafar yang berdepan 4 tuduhan salah guna kuasa serta pecah amanah. Iaitu orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam gejala rasuah. Jadi Menteri Pertahanan, skandal rasuah dalam ATM ni pun engkau tak nampak. Siapa yang report pasal kes rasuah sehingga tertangkap dan tertuduhnya. Rakyat menjadi marah dan kecewa. Dalam keadaan mereka sudah marah, sudah hampa dengan kepimpinan tertinggi. Di pihak rakyat amat kecewa lah kan, yang apa yang dia laungkan sebelum ni tak dipraktikkan. Telah mendesak Muhyiddin supaya meletak jawatan. Mungkin dari dalam bersatu, Muhyiddin kena berundur. Dia dah gagalkan kita. Pertemuan ini berlaku selepas krisis pentadbiran di Perlis yang menyaksikan pertukaran menteri besar daripada PAS kepada Bersatu, langkah yang akhirnya mendorong peletakan jawatan Muhyiddin sebagai pengerusi PN. Pergaduhan di antara PAS dan Bersatu. Boleh beritahu? Beberapa pemimpin Bersatu lain termasuk Datuk Seri Muhammad Azmin Ali turut melepaskan jawatan dalam PN susulan kemulut antara PAS dan Bersatu yang merebak dari Perlis hingga peringkat pusat. Dan juga berani untuk memerang ataupun melawan rasuah. Support whistleblowers adalah melawan rasuah. Untuk rakyat Malaysia bangkit menentang rasuah. Boleh? Usaha memengaruhi rasuah, memerangi rasuah. Kita nak melawan rasuah. protect the whistleblower. Besar kepada kerajaan, kepada negeri Kedah. Dia buat dah satu cerita naratif aku nak claim Pulau Pinang. Pergi dah 3-4 tahun dah. Adalah wilayah hak milik Kesultanan Kedah. Bahawa Kedah dan Pulau Pinang adalah negeri-negeri yang berdaulat. Dahulu Tun Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN jam 9.30 pagi tadi. Selepas terjatuh di kediamannya di Sri Kembangan Selangor jam 7.30 pagi. Untuk rawatan, Mahathir dibawa ke hospital pagi ini selepas terjatuh di kediamannya. Kembali bertugas, kembali berjuang bersama-sama dengan kita. Dia ni walaupun Tun Mahathir di hospital pun dia buat kerja juga. Tentang isu padi yang sering membelenggu kehidupan mereka. Rakyat susah menampung kos sara hidup. Isu yang dihadapi oleh rakyat terutama sama ada kos sara hidup. Pergelutan politik dan bergaduh sesama sendiri. Masuk campur. Pemimpin-pemimpin buat hal pelaku yang selesaikan masalah. Rakyat merasa terluka. Sekian lama rakyat menanggung penderitaan. Perjuangan yang belum selesai. Betul tak? Sekarang ni revolusi belum berakhir. Apa nak berlaku dengan Malaysia? At least masa depan Malaysia, masa depan rakyat Malaysia ni. So I hope in an optimistic read of what Malaysian politics will be in the next decades, it would include that. Perjuangan kita belum selesai.